Kenapa RAZ member boleh jadi fenomena besar dekat Malaysia? Setiap kali RAZ members berlangsung di Terengganu, jalan raya dipenuhi motosikal dari seluruh negara. Hotel penuh, kedai makan sesak, stesen minyak dipenuhi penunggang. Untuk edisi RAZ member 8.0 pada tahun 2026, penganjur mendakwa kehadiran melebihi 200,000 orang. Polis pula menganggarkan sekitar 160,000 peserta. Walaupun jumlahnya berbeza, satu perkara memang jelas. Ini bukan lagi perjumpaan kecil peminat motosikal, RAZ member sudah menjadi satu fenomena budaya permotoran di Malaysia. Tapi apa yang begitu istimewa tentang sebuah motosikal dua lejang yang sudah lama dihentikan pengeluarannya? Untuk faham populariti RAZ members, kita kena kenal dulu motosikal yang menyatukan mereka. Yamaha RAZ mula diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an. Ia menggunakan enjin dua lejang sekitar 135cc dan cukup popular di Malaysia pada penghujung 1980-an hingga 1990-an. Waktu zaman tu, RAZ dianggap sebagai motosikal yang bergaya, ringan dan mempunyai prestasi menarik untuk kapasiti enjinnya. Bunyi enjin dua lejang juga sangat mudah dikenali. Bagi generasi tertentu, RAZ bukan sekadar pengangkutan. Motor inilah yang mereka guna pergi kerja, keluar dengan kawan, balik kampung atau mengisi zaman muda. Sebab itu apabila mereka melihat sebuah RAZ yang dijaga elok, yang datang bukan sekadar minat terhadap mesin, ia membawa sekali memori dan nostalgia seperti ini susah untuk dicipta semula oleh motosikal baru. Kemudian datang faktor kelangkaan. Pengeluaran RAZ dilaporkan berakhir sekitar tahun 2011. Apabila sesuatu model tidak lagi dibuat tetapi peminatnya masih ramai, unit yang kekal dalam keadaan baik akan menjadi semakin bernilai. Hari ini, harga RAZ terpakai boleh mencecah puluhan ribu ringgit bergantung kepada model, kondisi dan keaslian komponennya. Bernama pernah melaporkan bahawa unit tertentu boleh berada lingkungan 10,000 hingga 40,000 walaupun kondisi dia taklah sempurna. Ada juga transaction dan tawaran lebih tinggi bagi model yang jarang ditemui atau masih menggunakan banyak komponen asal. Sebab tu bagi sesetengah pemilik RAZ bukan sekadar motor lama. Ia sudah menjadi barang koleksi macam orang mengumpul kereta klasik, jam lama atau kasut edisi terhad. Nilai datang daripada sejarah, kondisi, keaslian dan cerita di sebalik setiap unit. Tapi nilai motosikal sahaja belum cukup untuk menjelaskan kenapa ratusan ribu orang sanggup bergerak ke Terengganu. Kekuatan sebenar RAZ members ialah komuniti. Himpunan ini bermula sekitar tahun 2017 dan berkembang daripada pertemuan peminat kepada acara tahunan berskala besar. Peserta datang bukan hanya untuk melihat motosikal, mereka datang untuk berjumpa kawan lama, melihat hasil restorasi, mencari alat ganti, membeli barangan komuniti dan berkongsi minat yang sama. Ada yang datang dengan RAZ, ada yang membawa motosikal menggunakan lori atau trailer untuk menjaga keadaan jentera. Ada juga yang tidak memiliki RAZ tetapi tetap hadir kerana tertarik dengan budaya dan suasananya. Bagi ramai peserta, perjalanan ke Terengganu sendiri sudah menjadi sebahagian daripada pengalaman. Mereka merancang laluan, bergerak secara berkumpulan, berhenti makan bersama dan akhirnya bertemu ribuan peminat lain di satu lokasi. Sebab itu acara ini kadang-kadang digambarkan sebagai Raya RAZ. Ia bukan sekadar hanya tentang apa yang berlaku di tapak acara, ia tentang perjalanan, persahabatan dan rasa menjadi sebahagian daripada satu keluarga yang besar. Kesan ekonominya juga bukan kecil. Bagi RAZ members 7.0 pada tahun 2025, kerajaan negeri melaporkan limpahan ekonomi sehingga 50 juta kepada peniaga dan usahawan kecil. Apabila puluhan ribu pengunjung datang serentak, wang dibelanjakan untuk hotel, homestay, makanan, petrol, bengkel, cenderamata dan perniagaan tempatan. Sebab itulah RAZ members turut dimasukkan sebagai antara acara utama dalam kalender pelancongan Terengganu bagi tahun 2026. Media sosial pula menjadikan fenomena ini lebih besar. Video konvoi panjang, koleksi RAZ bernilai tinggi, motosikal yang direstorasi seperti baharu dan suasana di Gong Badak mudah mendapat perhatian. Orang yang sebelum ini tidak mengikuti dunia motosikal pun mula mahu tahu kenapa RAZ begitu dihargai. Semakin ramai bercakap tentangnya, semakin kuat identiti komuniti tersebut. Namun populariti sebesar ini datang bersama tanggungjawab yang besar. Sepanjang RAZ members 8.0, polis merekodkan 29 kemalangan melibatkan peserta, termasuk 5 kematian. Polis turut mengeluarkan 1,850 saman dan menyita 222 motosikal atas pelbagai kesalahan. Selepas acara, pihak berkuasa tempatan pula memutik kira-kira 130 tan sisa pepejal dengan kos pembersihan sekitar RM40,000. Angka ini tidak bermaksud semua peserta tidak berdisiplin. Majoriti hadir kerana minat dan mahu pulang dengan selamat. Tetapi apabila ratusan ribu orang berkumpul, tindakan segelintir individu boleh memberi kesan besar kepada imej seluruh komuniti.
Sebab itu mesej yang santai pasti sampai bukan sekadar slogan. Budaya RZ hanya boleh terus dihormati apabila keselamatan, undang-undang, kebersihan dan masyarakat setempat turut dihormati. RZ members menjadi popular kerana ia berjaya mengubah sebuah motosikal lama menjadi simbol yang lebih besar. Bagi sesetengah orang, RZ ialah memori zaman muda. Bagi pengumpul, ia ialah jentera klasik yang semakin bernilai. Bagi komuniti pula, ia menjadi alasan untuk berkumpul, bergerak bersama dan membina persahabatan merentas negeri serta generasi. Itulah kekuatan sebenar RZ members. Bukan semata-mata bunyi enjin dua lejang, tetapi rasa memiliki satu identiti yang difahami oleh ratusan ribu orang. Fenomena ini akan terus hidup selagi semangat persaudaraan itu bergerak seiring dengan keselamatan, disiplin dan rasa hormat kepada orang lain.